Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai geng ayam, geng itik, geng kebun. Kebun tak kebun dah bang. Kan kategori geng ikan lah. Hai geng sedunia. So hari ni kita boleh nampak kat sini kat depan. Ini dipanggil ayam KFC. Ada buah ayam Gajah Israel. Itu dia ayam lag. Kategori ayam kampung yang sememangnya kampung. Tengok dia lepak kat situ. Tak apa, tak apa. Okey, so kat sana untuk kategori yang sedang makan. Yang ni pula kategori itik telur yang sedang bermain dengan air daripada 17 tinggal 15. So hilang entah ke mana 2 ekor lagi. Aku pun tak pasti. Tanpa jejak, tanpa kesan. Siapakah yang rembat, siapakah yang bahan. Kurang ajar kau. Tiba-tiba hilang 2 ekor. Tapi tak apa, itu perkara biasa tuan-tuan dan puan-puan dalam kategori yang ni. Pastinya hilang. Kadang-kadang ianya mencurigakan, kadang-kadang ianya memang kenyataan. Gitu. Tapi tak apa, itu perkara biasa tuan-tuan. Cerita dia tentang kategori bela dan lepas adalah satu aktiviti yang agak senang untuk dikendalikan. Gitulah lebih kurang. Namun dia memerlukan kawasan lah. Untuk anda yang tak berapa nak ada kawasan, so jawapan dia gitulah kan. So mungkin bela di dalam sangkar. So jangan risau tuan-tuan dan puan-puan. Biasanya mereka akan mendengar kata anda selaku tuan mereka. Adik gula, brother and sister, selamat beraktivitas.